Cakaplah! JAKIM.TV menyatukan ummah global. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membincangkan tajuk berkenaan dengan tarannum. Tarannum ialah suatu perkataan yang sudah biasa didengar orang, yang bermaksud lagu, secara khususnya kepada lagu Al-Quran. Tarannum sebenarnya terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah tarannum asli ataupun tarannum mujawwad. Sebenarnya saya tidak berapa suka memberi nama dengan mujawwad kerana mujawwad itu biasa difahami dengan maksud bertajwid. Sedangkan yang kita maksudkan di sini ialah tarannum yang biasa dibawa di dalam majlis tilawah Al-Quran, yang biasa dibawa dalam persembahan bacaan Al-Quran dan seumpamanya. Saya berikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Bacaan yang lambat-lambat kemudian mempunyai gaya yang sebegitu dipanggil tarannum asli. Cuma saya tidak nak membawa para pendengar muslimin muslimat sekalian kepada tarannum asli. Yang kita bincangkan sekarang ini ialah dipanggil tarannum yang kedua, iaitu tarannum murattal. Apakah tarannum murattal? Tarannum murattal ialah tarannum yang kita baca di dalam sembahyang, khususnya sembahyang tarawih atau sembahyang fardu ketika menjadi imam, ataupun tarannum yang kita baca dalam tadarus Al-Quran, ataupun tarannum yang kita baca di mana-mana sahaja dalam bentuk bacaan murattal. Sebahagian masyarakat awam, bahkan sebahagian ahli tarannum sendiri, menamakan bacaan yang sebegini adalah bacaan tidak berlagu. Sebenarnya pada pandangan saya ini adalah silap. Kerana apabila kita membaca Al-Quran, sebagai contoh ketika sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bacaan yang sebegitu tetap bertarannum. Cuma itu adalah bentuk murattal. Jadi kalau yang pertama tadi dalam bentuk tarannum asli, yang kedua ini adalah dalam bentuk tarannum murattal. Dan dia tetap mempunyai nama yang sendiri, iaitu namanya tarannum murattal Hijaz. Jadi ini menolak andaian bahawa bacaan dalam bentuk murattal, sama ada dalam sembahyang ataupun ketika kita bertadarus, adalah bukan bertarannum. Tidak sekali-kali, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ia tetap bertarannum, cuma dalam bentuk murattal. Baik, tarannum murattal ini juga mempunyai kaedah, cara-cara, harakat, burdah dan seumpamanya seperti mana dalam tarannum asli yang dibaca dalam majlis tilawah Al-Quran. Walau macam mana pun, kaedah dan cara-cara ini perlukan kepada pembelajaran dan penelitian yang khusus dalam perkara ini. Kita biasa mendengar, sebagai contoh, imam daripada Masjidil Haram, Makkah, Imam Sudais. Imam Sudais membacakan lebih kurangnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apabila orang bertanya, apakah lagu ataupun tarannum yang dibaca oleh Imam Sudais? Maka jawapan mudah yang dijawab oleh masyarakat awam, oh, itu lagu Sudais. Sudais juga yang dapat nama. Sebenarnya, bacaan yang sebegitu adalah bacaan tarannum murattal yang namanya adalah tarannum ras. Jadi tarannum yang dibaca adalah tarannum ras sebenarnya. Tetapi kerana ia biasa dibaca oleh Imam Sudais yang kita saksikan dalam TV dan kita saksikan di mana-mana, maka akhirnya nama gaya tersebut telah disandarkan kepada Imam Sudais. Begitulah juga imam-imam yang lain seperti Imam Sa'ad bin Sa'id Al-Ghamidi, Syekh Muhammad Ayyub dan seumpamanya. Mereka membawa tarannum murattal dalam bentuk nama yang tersendiri. Ini bererti setiap orang yang mempelajari tarannum murattal, sama ada Hijaz, sama ada Ras, sama ada Rakbi, sama ada Jaharkah, sama ada Nahawan dan lain-lain, adalah membaca Al-Quran secara bertarannum. Cuma bentuk yang dibaca itu adalah bentuk murattal. Jadi kalau berbanding peratusan antara orang yang membaca Al-Quran secara tarannum asli dan mereka yang membaca Al-Quran dengan tarannum murattal, rasanya agak keterlaluan kalau saya katakan 10% yang membaca dengan tarannum asli. Barangkali itu terlalu ramai. Tapi tujuan saya sebutkan di sini ialah tarannum asli, orang yang membaca dengan cara tarannum asli terlalu sedikit. Ini kerana tempat ataupun medan untuk membaca tarannum asli tidak banyak. Misal contoh, dalam sembahyang kita tidak akan sekali-kali membaca dengan tarannum asli. Seorang imam tidak akan membaca dengan gaya begini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekiranya imam tersebut membaca begini dalam sembahyangnya,